Hey, Assalamualaikum. Sekarang ni kita duduk di kampung Kelu Pinang dah. Kita ada sebuah kedai di tepi jalan ya, tapi kita setiap kali tu beg tanya mah dah. Kita kena singgah mo kedai yo. Beli. Ya ada belako, ada jual goreng pisang, goreng tape, macam kabu-kabu ke panggil yang keset bahasa sia. Bahasa sia yang keset. Ya ada belako, tapi jadi ya makan dapat yo, tapi kedai tu ala kampung yo. Tapi kita kengakan kita duk lalu gimai semua, tapi hari ni dah kita nak buat orang luar-luar kena kedai dia. Kena tu beg juga dalam video budak kampung dah. Kedai dia mana tu? Kedai dia sebelum masuk kampung Kelu Pinang dah. Dah mau jumpa sejik lakah retak dah jabatan. Lakah jabatan lepas ada jabatan kedai dia duduk sebelah kiri. Kedai dia. Memang makan jadi juga makan tu. Kita hok wahi kali goreng ubi. Goreng tape. Kita cok. Kita wahi beli sini. Kita minat. Okey. Nanti kita pergi tanya tuai yo. Kita pergi tuai yo gamak kecek dak tu tak tahu. Okey. Orang kalau pindah tengok video ni. Ya lepas like, ya lepas share dekat kalau pindah. Sekarang ni kita buat lah kat kampung ni. Orang kalau pindah tu. Kita main buat kedai kak, nama kak gapo nanti kita tanya yo. Okey, ni tanya kak gapo ni tak tahu nama lagi ni. Kak Nah dah. Kak Nah lama mana jual goreng pisang Kak Nah? Ada 10 tahun lebih dah. 10 tahun lebih dah. Ya. Ada belakang dah. Ada belakang. Ada goreng pisang, goreng tape dah. Goreng ubi ada gini. Ubi tak ada. Ubi ada gini, biasa ada dah. Ya. Okey. Patut ada gapo lagi selain ada goreng pisang? Ada somtam, yam kaiset, lepas tu lapis tepung mak ni lah, tepung kapur-kapur. Lapis tepung kapur. Kita yak turun terai dah, kedai ni dah. Kak ni kenal kita. Sebab setiap kita tu beg tanya mah, kita mesti kena singgah. Betul tak Kak? Ya. Betul tak? Tapi hari ni kita nak kak ni tu beg dalam budak kampung, orang luar-luar kenal. Harap-harap video ni SPP. Lokasi ada sini dah. Lokasi. Ya. Lokasi ada dah. Ada dah lokasi dah. Okey, nanti kita tok lokasi. Patut tengok buat gapo. Masalah ni kat buat gapo ni? Yam kaiset. Yang keset dah Malaysia panggil gapo yang keset ni. Payah agak ni. Kabuh ye. Yalah tak. Kabuh ayah goreng ni. Dia guna ni ayah ni siap dah goreng. Banyak ah. Son neka. Neka ni talang. Sot talang. Ni sekarang ni kak ya duk buat ni. Kak apa? Kak Nah apa ni? Ya. Kak Nah dah. Oh, lama jual kita. Siapa ko mai buat video tempat dia. Dia buat hama. Jadi. Ya betul patut kedai kampung berjadi. Harga kapur-kapur enggak dah? Yang keset berapa? Seorang ke? 25 ko. 25 bak. Yang keset. Ya dek di kampung Kelu Pinang. Siapa-siapa nak tubik tanya mah tak kira orang luar-luar nak main makan apa jadi. Sebab kita suka kali dah. Goreng pisang yo. Goreng pisang, goreng tape. Kita minat kali goreng tape. Goreng tape ni mari kita beli. Siap dah. Oh ni yang keset dia lagi jatuh. Yang keset dia apa? Yang keset 25 kop banyak ni. Ya. Oh, gawe ketemu singgah nak beli. Gawe bisa Pak Yo ni. Mai mana Kak? Mai tanya mah lah. Beli bagi kedai lah. Oh. Pak Yo sebelum pada ni bu habis umur Pak Yo dah. Habis umur Kak Nah dah. Habis umur makan ni. Pukul 2 katuk dah. Start jual pukul 8. Oh, pukul 8 pukul 2 katuk lah. Ya. Oh ramai ketemu ya. Beres sama betul tu. Beres kita tangan kali dah kita. Jangan pula tu. Yang keset pula. Tapi kita dengar ke rumah orang kau ni jadi dia mata. Jadi kita tak aja makan kau ni sebab itu wahid makan goreng tape, goreng pisang ya. Kedai kampung ya kita ni kelah ni kita tak berani kelah kita ambil kampung ada Kak Nah. Ya. Kampung harga kampung wis sabah dengan budak kampung. Apa ni tape? Goreng tape. Oh. Siapa-siapa lalu nak beli air pun. Ya ada jual air juga. Tak kira dekat lalu buat ni. Laksa. Oh. Ada cukup. Ada cukup sini dah.
Ni gapuk ke mangi. Ni gapuk ke mangi. Mokeng. Okey. Oh, kepuk darat kepuk lekor. Tapi biasa dah ada lagi gapo goreng ubi telur dah. Goreng ubi telur. Okey, ni yang kaisek hok Kak Na buat ni Kak Na tu tukar nama dah. Demo tapi kita klik rumah dah. Saya memang tahu tak. Wah, gaya atau yang kaisek ya jadi. Kita tak terlah kita jangan makan sebab kita main sini. Wah, dah beli goreng tapah. Tapi sedap tengok sedap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Saya lemon tahu rasa. Mai telah diri. Harga tak mahal. Kapung kau. Baik kapung kau. Boleh mari kalau Penang nanti kita tok lokasi. Lokasi ada sini dia kata. Kita tok boleh mari cari kedai Kak Na. Kak Na kau bisel, Kak Na gapo ikut Kak Na gapo orang panggil sini. Apa tu nama Kak Na? Tengok okey tu. Oh ni tang gapo ni? Tu tam lakso. Talakso dah. Lakso lewat tang kau. Ni sotang dah. Sotang biasa apa petik Itu way tu nombor. Oh. Okey dah, yang mana-mana nak makan yang kaisek hok dalam paket gini dah. Kak Na ada letak kat mana? Kedai pagi. Kedai pagi dari Tanjung Mas. Banyak kedai kau dah. Okey, yang mana nak makan hok wasa malah nak mari sini dah. Mari sini ya boleh beli duduk luar tu. Tanjung Mas. Lah Tanjung Mas ni boleh beli yang kaisek ni. Jadi tak jadi? Hok mana rasa dah jangan lupa komen lah video ni dah. Okey, Kak Na ada bukan setakat yang kaisek dah. Ya ada sontang gapo sontang petik sontang gapo dah belaka dah. Sontang gapo lakso ni dah. Tak lakso. Tang apa? Yang pau. Yang wah pau kabu mago. Ya ada belaka sini. Ada belaka. Hok mana malah masuk nak beli gon ni seho kau ni. Boleh cari pasar pagi Tanjung Mas. Ada banyak tempat agak dia kata banyak tempat agak. Dia malu nak kecek dah. Malu patut nak pesan gapo kau? Customer ni. Orang hok tak biasa mari lagi nak pesan gapo Kak Na? Hai tak pesan. Tak saya mari. Bi mari lah. Mana-mana hok nak mari, boleh mari terus dalam ni. Ada ngah goreng pisang gapo ni tapi goreng pisang sedap. Kita wahi goreng pisang betul. Kita mai sini suka beli goreng pisang dengan goreng tapah. Yang mana-mana nak beli boleh mari beli ke kedai Kak Na dah. Yang mana-mana tengok video ni dah. Jangan lupa mari kedai Kak Na tu. Atau kita pun malah nak panjangkan masa video kita dah. Video kita ke sekat ni dulu dah. Kau malah tengok jangan lupa mari. Lokasi Kolo Penang dah. Nanti kita tok lokasi atas ni. Beres dah. Ada gapo sekat ni dulu dah. Assalamualaikum. Mana kau bisa kita ni? Hey.